Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diperintah untuk membayar kos sebanyak RM50,000 kepada Muhammad Yusof Raudhar selepas beliau menarik balik rayuannya yang berkaitan dengan 8 persoalan undang-undang mengenai isu kekebalan dalam saman yang difailkan oleh bekas pembantu penyelidiknya itu. Menurut laporan Malaysia Gazette, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Datuk Wong Kian Keong membuat keputusan sebulat suara untuk memerintahkan Perdana Menteri itu membayar kos berkenaan dalam tempoh sebulan iaitu pada 6 April ini sebelum pukul 5 petang. Panel yang turut dianggotai oleh Hakim Datuk Azmi Arifin dan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Latifah Muhammad Tahar telah membatalkan rayuan yang dikemukakan oleh Anwar. Dalam rayuannya, Anwar memohon agar 8 persoalan berkaitan kekebalan beliau daripada saman yang difailkan oleh Muhammad Yusof yang menuduhnya melakukan serangan seksual dirujuk. Dengan penarikan balik rayuan tersebut, perbicaraan kes saman yang difailkan oleh Muhammad Yusof terhadap Anwar akan diteruskan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pengurusan kes akan diadakan pada 8 April depan. Sementara itu, peguam yang mewakili Muhammad Yusof, Muhammad Rafiqi Rashid Ali, mengesahkan bahawa perbicaraan tersebut akan didengar oleh Hakim Baharu, Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan. Ketika mengeluarkan perintah berkaitan kos, Hakim Kian Keong menjelaskan bahawa terdapat 2 permohonan interlokutori. Yang pertama adalah permohonan untuk menggantungkan perbicaraan di Mahkamah Tinggi sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan. Permohonan kedua adalah untuk memfailkan rekod rayuan tambahan yang melibatkan 8 persoalan perlembagaan yang dianggap penting. Persoalan-persoalan ini yang berkaitan kekebalan Perdana Menteri merupakan persoalan penting. Hujahan bertulis yang lengkap juga telah difailkan oleh peguam responden. Selain itu, terdapat juga 6 pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan, katanya. Sebelum keputusan ini dibuat, Peguam Sanjay telah mencadangkan kos RM15,000 bagi pihak anak guamnya susulan penarikan balik rayuan tersebut. Namun, Peguam Muhammad Rafiqi Rashid Ali yang mewakili Muhammad Yusof memohon agar kos yang lebih tinggi iaitu RM150,000 dikenakan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan peguam cara, pembaziran masa mahkamah dan fakta bahawa kes tersebut sepatutnya dibicarakan secara penuh sejak Jun tahun lalu.